Welcome to my channel. Kuala, kita nak ke mana hari ini? Nibung tebal. Tebal. Kita ke Nibung tebal. Ui, manin. Tengah kuning. Balik buntak. Barai Puncak. Balik buntak, Nibung tebal. Nibung tebal. Kita pergi rumah Tok Ngah dulu. Lepas tu kita pergi tempat lain. Motor kan Taman Harapan je kan? Taman Harapan dia ada satu dua ke? Bila sebab dia punya base Amerika. Banyak tempat base Amerika je yang kena. Tu kan negara lain tak nak tolong. Sebab kalau dia tolong nanti base dia orang pun kena. Itulah kalau lebih. Betul, kami sampai dulu. Ayah. Alhamdulillah, selamat kembali. Selamat Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Ha? Baru 10 minit. Semua. Betul saya. Tengok macam kereta ni. Dia kata macam kereta. Ni kan? Assalamualaikum. Cantiknya dia. Oh, itu dia. Ni siapa? Kawan? Ni cepo. Cepo. Anak mati. Cepo. Anak mati dia. Adik. Batu nak balik tu sampai-sampai. Induk ni apa? Masih induk ni dia. Bila ambil tripod jap. Bagi dah tu. Sini sini. Malu bagi malam. Malam bagi. Salam. Salam kakak. Salam kakak. Salam kakak. Kak, sini your hand. This one. Selamat Hari Raya, Mak Haji Batin. Yang kakak punya. Salam kakak. Mak Hari Raya, Mak Haji Batin. Aisyah. I want to kiss you. Another one? Dah. Kakak ambil air baby boleh? Tak nak? Why? Okey, adik punya. Okey, adik punya. Okey. Nanti baby coming out. Nanti baby coming out. Ask auntie tu come out dan kakak. Kakak nak datang. Boleh? Nanti adik bagi kat abang. Ha? Tanya. Alamak. So, Aisyah. Aisyah. Pergi jalan ikut abang. Go. Tak Raya, nak. go raya. Raya Terengganu. Banyak cry baby nak. Ha. Oh. Tengok ni. Ni pun cry baby. Jangan nanti dia ambil. Kejap je. Sen telefon. Okey, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Mak Raya tak nak. Mak Haji Batin. Terima kasih. Dia balik bila? Ni. Rabu.
Selamat Raya Tok Mak. Mak ada batin. Ha? Apa rezeki? Rezeki hari ni. Terima kasih. Sama. Raya apa? Ya Kak. Raya. Nak kerja dah ke? Bila nak? Semua lagi 2 tahun. Semua lagi. Oh, 2 tahun lagi. Sabar ya. Fira ada programnya. Ha? Puding. Kami tak tahu. Tak payah buat. Tak buat. Tak payah tak buat. Ni baru boleh buat lagu apa? Walinong dayang sari. Okey. Mata try tengok sebelah sini. Jangan tengok lampu, tengok ini. Tengok. Macam tu. Ke sini. Apa nama dia? Ni simpan mainan hang. Ha, Mikael nak jadi askar. Ha? Amal agak muni banting. Oh. Tembok dapur. Agak muni. Agak muni banting. Woi. Woi, ush, 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 ush. Uyo, uyo, uyo. Kena tak? Habis nampak. Dia pas nampak pendek tu. Awak hang tak di sana. Hantaran ke, mas kahwin ke, perbincangan antara mereka nanti akan ditahu kemudian lah. Kita tak mau lah menyusahkan apa yang sudah baik lah. Dari segi tempoh juga akan dibincangkan kemudian antara mereka. Kita akan setuju lah macam mana. Kalau ada yang bahagian sana yang mungkin nak dia beritahu hari ini pun ya, nak tahu lah. Jadi orang kata masing-masing perempuan nak buat pekerjaan dan lelaki pun nak buat pekerjaan kan. Kewangan atau semua kan. Jadi kan kalau kata di bincang pada orang kata boleh depan lah, mampu kita. Ada lah. Boleh cakap lah. Maklum boleh sama apa. Ada nak tambah apa. Dah ni masalah. New series. Lagi saya tak tahu. Kalau cium dah tanya kak. Apa dia aku dia betul ada gambar. Kejap Nanti dia berbalik akan call saya tak. Boleh. Elok macam. Papa bagi tahu lah. Nanti rezeki perang ni. Apa-apa roja lah. Bye Mak Cak. I love you. Assalamualaikum. Kat sini dah ke? Ingat lagi ayat. Tak taruh tu kan. Ni pun 3 hari je. Dia tak rasa sangat lah kan. Penat dia tu. Tapi kita tu. Oh. Seminggu. 12 hari. 12 hari. Tapi dia cuti tambah lah. Minta cuti. Tambah lah. Apply cuti lah. Apply cuti lah. Macam Pira apa cuti lah. Sekali ingat apply lah tu. Le. Perempuan sini. Sini bola sini. Awam. Sini ada lagi satu. Bang. Ada dua. Berat sini lagi. Kasih. Sini dulu. Ambil sini, lepas tu ambil sana. Laki-laki sana. Dia ambil ada 2 tempat tau. Kasih. Satu lagi. Tu kat abang tu. Kat abang tu. Kasih tak dapat dah. Kembar ni kembar. Ni tak dapat lagi satu kan? Kembar mana kembar?
Kebab kembali. Kebab kembali dah jadi dah. Kembali lagi. Ada kebab. Kebab orang tinggi tu orang dah. Pakcik, pakcik. Tu abang tu dapat eh? Ayah. Bagi kan tadi kan? Itu dapat kan? Ni kembangan luar. Orang besar orang kecil. Besar betul ke yang ni? Orang kita Adik. datang. Cuy. Ha, siapa lagi 3 orang? Habis? Mama dah ada adik lagi. Ni. Nah, mama ada adik lagi. Tu sambal raya mak adik batin. Ha. Terima kasih. Ada rezeki lebih insya-Allah. InsyaAllah semoga murah rezeki. Amin. Semoga bertambah-tambah rezeki. Amin. Ya. Try ni lah. Ada yatim sama. Try ni sebenarnya lagi okey kan? Ya. Yatim. Amin. Siapa nak salam nak? Besar. Langsung besar. Ha. Batai busuk dah tu. Kakak gambar dengan kapibara. Ansur tu. Apa nama penuh itu? Ha, tu dia. Masam tu besar dia penuh kereta. Mesti masam tu. Ih, tak maulah. Dengan kampetil pun bawa. Sampai tu masam. Hai. Dia depan ada kereta kat mana? Tak ada. Kereta tu dah bagi. Oh, dia ada lagi. Bye. Guys, raya day 3 kita nak gerak ke? Nah. Kerana kita gerak. So kita lalu gerik. Penuh ya kereta. Okey, kita makan ni. Ada roti, mama beli cik lemak. Saya dah tanya dah. Hanya apa? Berapa lama agak-agak ni? Nasi abang. Tak nampak dah abangnya. Makcik Azizah. Dia tengah jogging. Jangan tak bal. Jadi ada orang cakap tak apa ni nak minta maaf kenapa tunggu puasa pun nak minta maaf kan hari lain tak minta maaf. Saya kata tak ada masalah hari lain tu minta lah maaf tapi jangan tinggalkan budaya minta maaf ini. Sebab Protection. Kita kebun. Guys, kita dah sampai mana? 9:49. Titi Wangsa. Titi Wangsa. Berkelah dulu. Kita kena berkelah bertopak-topak dulu. Sebab kita akan di Jalan Kelantan jam nanti biasa. Ya, kita topak makan dulu. Dari mana? Kedah. Bella ni baru sampai. Bella
kau nak kaki jaga. Makan je buat ni. Kan ni air mana mak tak suruh. Pinjam Ha. beg. Pinjam beg. Cik dia. Yang ni masuk yang ni dia ada yang keras sikit. Ada tempat yang mana ni. Kalau apa kan dalam sini? Sedap kan? Lapang rasaan. Sampai ke area Liza. Ya, kita dah selesai breakfast dekat sini. Kedainya tutup. Ada Jadi raya kat sana. tak buka, kedai tak buka. Toilet dengan tempat orang bercakap kecil. Jom kita teruskan lagi 4 jam perjalanan. Ada negeri Kelantan. Jajah hai jeli. Jajah hai. Jajah hai. Masuk Kelantan. Mau. Sepadan orang Kelantan. Ni Terengganu. Ni Terengganu. Ganu. Kelantan Terengganu. Ganu. Ini masuk Kelantan. Ni besuk, ni besuk. Banyak kereta. Kita tak jumpa laut, kita lagi banyak tepi sawah. Belum jumpa Not laut yet, lagi. not yet. Not yet. Gayat. Gayat. Dia report ni. Celok tepung. Tapi jam. Bagi depan sana tengok lah. Dapat dari sini nak keluar tu susah. Depan sana banyak. Jam. Dia macam punca dia ni, jam. Sambal dia sedap. Sikit pun bubuhnya. Dia takut orang lain ramai order. Lagipun takut tak cukup kan. Ramai order. Lagipun dia takut tak habis. Yang dulu Nabi Ilah ni kan, bukan dia ada satu kedai yang buka pokok tu dah tak ada. Dia dulu belah sini tau. Belah sini pun ada, belah sini memang ada, belah sini tak ada. Belah sini. Ada pokok. Oh, dia dah besar dah ni, Bi. Ha, ombak pantai. Siap Siap ada ada homestay tu. homestay tu. Ni, Bayu Kitchen. Banyak kedai dah hipster kan? Dah di hipster kan? Cantik-cantik. Boleh. Tak ramai banyak. Orang makan 10, kita makan 5 je. Nasi dagang kat Jutuk Bali. Jutuk Bali sampai sini. Dulu kedai lama ni memang kedai lama ni. Buah berangan goreng. Pantai Timur. Pantai Timur apa pantai? Tempat kereta bolong. Tempat kereta. Kita masuk tempat kita belum.
Boleh kan? Hey there. Hey there. Sini ah. Ini apa? Nah, nama dia. Masuk. Sama kami. Cepia. Gini. Pedas ke? Apia, pedas ke? Nia, pedas ke? Cat. Cantiknya rambut ni, Cat. Terletak. Oh my god. Yang dia jadi macam ni tu kan? Ha. Rambut macam tu Tak payah buat lah, ya pandai buat. Wow. Dekat sangat dah ni. Tak lagi. La ilaha illallah. Satu je ke? Satu je. Ha. Musim. Hebatlah Cepia. Ya. Tepi sikit ni ah. Ni tepi dia. Oh ya, bedong sepatu. Syaitan. Tak ada. Ya. Je. Teh, itu punya macam apa teh? Lebah. Lebah. Ziu. Lebah. Kalau kat rumah malam. Selain kena banyak kotak tu. Ha, itulah. Teh, lebah kena banyak-banyak bukan sebiji-sebiji teh. Buat banyak tengok.
Kejar, kejar. Ah, sini. Dia naik tu pula, dia naik tu pula. Bukan dia naik. Naik. Bye. Tolak. Tengoklah siapa kakaknya. Jangan bodoh. Dia macam belakangnya. Thank you for watching.